Misteri gudang kubur menjadi tanda tanya pada setiap orang. Anda ada jawapan? Punya kubur yang tidak bertanda misteri gudang menjadi persoalannya. Dahlah tu kan dah ku kata dah ku kirim berita tu kan bagus tu rindumu keroncong perut yang kosong isi sebelum bertembung berhubung sebelum melobong ikut ronggeng cukcak bernada lenggang lenggok sedozin wahida senada irama seluruh lautan segenap pelusuk menusuk hingga ke hatinya pasti serasi senandung lenggoknya keroncong sampai kasar lampu ya angin. Okay. Sekarang ni ada cerita apa-apa tak? Kau pandang macam tu kenapa? Tak. Hang sambut perayaan apa ni? Perayaan apanya? Ada lilinnya. Ni pelik lah. Set baik tak terpotong tadi. Ni. Apa dia? Kau ingat tak cerita pasal gudang tu yang suami isteri tu? Gudang. Cantik. Ha, aku ingat. Tapi masalahnya sekarang, cerita-cerita tu dah ada kat Sabri. Ha, apa kata Sabri? Kau yang cerita. Ceritalah. Cerita. Cerita. Hampa ni cerdik kan? Bak nak cerita, serah kat aku. Nampak sangat nak bagi aku cakap banyak. Aduh, kau ni tak faham lagi kau. Dalam kita bertiga ni, kau yang ada STPM. Dah. Tak kisahlah siapa pun nak cerita. Cerita je aku dengar. Aku nak ni. Ya, kalau dia nak tu, kan? Biar aku yang cerita. Dah kau dah tu. Okey. Dengar elok ah. Cerita dia macam ni. Hang tahu tak? Bau kemenyan tu kuat nak mampu. Sampai laki tu pun tak tahan. Lepas tu dia belah dari situ. Betul. Bukan kata laki tu saja. Siapa-siapa pun lalu situ. Confirm tak tahannya. Confirm belahnya. Jap. Tu, bau kemenyan tu. Datang daripada mana? Ya, inilah slow betul ya. Laki dia lah. Takkan laki dia tak perasan, takkan tak tahu kot bini dia kena kacau dengan orang sekarang. Aku ingat aku je yang lembab tau. Rupanya dia pun sama lembab. Suami dia dah mati. Kau tak faham ke? Aku confused. Keliru. Kau nak confuse apa? Bau kemenyan tu datang pada orang yang dah mati. Faham? Isteri dia simpan mayat suami dia. Kau ni tak faham cerita kau ni. Kau faham tak faham? Dah, aku dah mula faham lah sikit-sikit. Tapi ni, sanggup pula bini dia buat macam tu? Buat laki dia? Aku tumitkan juga budak ni sekarang. Hang ni, abah mak cinta abah mak. Makna cinta tu. Orang biasa pun kan boleh jadi gila sebab cinta tu. Silap. Kau pun boleh jadi gila, Ken? Asal aku pula? Yelah. Kau dengan Suri? Cik, malu-malu. Tidur. Dah macam kucing garung aku tengok kau ni. Galak. Weh, terah yang tekan. Okey. Dah siap satu cerita? Kau orang dah boleh balik? Kalau macam tu ke? Balik. Baliklah. Dah macam kau bawa kita orang kubur pengambil jantu je. Kau bawa tu engkau je, orang lain tak? Tak, dah boleh balik dah. Kita dah siap, novel aku dah hampir dah siap dah. Aku dah tak perlu korang lagi dah. Dah boleh balik. Nampak sangat dia gunakan kita. Depan dia jangan harap kita nak kongsi cerita dengan dia, kan? Jomlah. Jom balik. Suri. Perasan tak ada gudang belah kanan tu? Tu gudang lain kan? Tak sama macam itu kan? Kenapa dengan gudang tu?
Tak. Ada orang tinggal kat situ Mungkin ada. Agak dah. Tadi Akil nampak ada orang tahu kat situ. Asal dia tinggal kat situ Akil ni pelik lah. Takkanlah orang tinggal kat gudang tu pun salah. Adalah salah. Tapi kenapa tinggal kat gudang tak ada rumah ke kan? Kesian. Apa yang kesian? Kesianlah kenapa duduk kat gudang. Kan? Akil, kalau seseorang tu dah berjanji untuk sehidup semati, kenapa tidak? Kan? Lagipun memang sebelum ni ada orang pernah tinggal kat gudang tu. Gudang tu? Dulu ada sepasang suami isteri yang tinggal di gudang tu. Gudang yang serba kekurangan itu memang patut didiami oleh sesiapa pun. Tapi, disebabkan hal-hal yang memaksa, mereka terpaksa tinggal di situ. Hal yang memaksa? Hal apa tu? Suri tak pasti. Suri dengar orang kata mereka ada masalah dengan keluarga. Ada juga yang kata mereka gila. Tapi apa? Laki tu siapa? Yang tu Suri tak tahu. Jom kita pergi gudang tu. Pergi gudang tu? Untuk apa? Kita siasat. Jom. Akil, tak ada apa yang kita nak kena siasat pun. Diorang tu suami isteri. Lagipun masalah diorang, bukan masalah kita. Ya, tapi tak salah kan kalau kita pergi jenguk diorang, tanya khabar diorang. Diorang pun kampung sini juga, kan? Lagipun lelaki tu kita tak tahu pun dia baik ke, tak baik ke, ada niat jahat ke, kita tak tahu kan. Akil, sekali lagi, itu bukan masalah kita. Yelah, memang bukan masalah kita, bukan masalah orang lain pun. Okey, macam ni lah. Kita pergi sana, kita tanya khabar diorang, tengok keadaan diorang. Kalau okey, kita caw. Okey? Tapi mereka dah pindah. Dah pindah? Apa? Bila? Habis yang tadi tu... Saya tak pasti bila. Orang kata ada orang lain yang duduk dekat gudang tu. Orang lain? Maknanya yang tadi tu... Tak kisahlah siapa pun yang duduk kat gudang tu. Tak salah kan? Cik siapa? Jom serapan. Buat apa kat sini? Kebetulan lalu dekat area sini. Itu yang singgah nak tengok tempat ni. Cik seorang ke? Dengan suami saya. Suami puan mana? Suami saya ada kat dalam. Kami baru je pindah sini. Suami saya kena buang kerja sebab tu kami terpaksa tinggal kat sini. Tapi kenapa nak tinggal kat gudang ni? Yang tu awak tak perlu tahu. Tak takut ke? Kenapa? Awak rasa tempat ni seram ke? Tak.
cuma tempat ni... Ke awak takut hantu? Tak Puan, macam ni. Saya dapat tahu yang tempat ni dulu ada pasangan suami isteri tinggal kat sini. Lepas tu, sekarang ni, tempat ni dah jadi keras. Berhantu, Puan, berhantu. Semua tu mengarut. Tak apalah Puan, saya cuma datang sini bagi tahu apa yang saya tahu je. Saya minta maaf lah. Tak apa. Jangan risau. Suami saya tak marah. Puan, saya balik dulu ya, Puan. Tapi kenapa nak tinggal kat gudang ni? Tak takut ke? Kenapa? Awak rasa tempat ni seram ke? Tak Puan, macam ni. Saya dapat tahu yang tempat ni dulu dah jadi keras, berhantu. Semua tu mengarut. Berani betul Zafar tu. Sikit pun tak takut hantu. Siap boleh gelak lagi. Wah. Kalau macam ni, macam mana aku nak dapat cerita seram? Ada hantu pun tak percaya. Jauh tu menung. Suri ke tu? Suri ada bawa kami goreng untuk Akil. Makanlah. Mi goreng? Jin masak malam-malam. Bau pun dah sedap dah. Makan. Suri? Akil nak pergi mana? Nak pergi jumpa budak 3 orang ni lah. Nampak macam tergesa-gesa je. Abang, kenapa setiap kali abang tidur, abang mesti berpeluh? Siang abang, abang panas Sayang, maafkan abang ya. Maaf? Kenapa abang minta maaf? Melu okey je. Tak adalah. Abang rasa bersalah sangat. Sebab abang tahu kalau bukan sebab abang, Melu takkan ikut abang tinggal kat tempat macam ni kan? Takkan rasa hidup susah. Dah, cukup. Selama ni, Melu bahagia dengan abang. Melu tak kisah apa je yang jadi asalkan Melu dengan abang. Abang takkan tinggalkan Melu kan? Ya. Abang janji abang takkan tinggalkan Melu. Abang janji. Melu sayang abang. Kau hadir tanpa ku sadari, mengisi kekosongan hati. Kini kau pergi tinggal. Gudang tu Kenapa dengan gudang tu? Akil pergi? Pergi lah. Dah ajak orang tu tak nak pergi. Pergi lah seorang. Tak ada apa pun lah kat situ.
Kan Suri dah cakap memang tak ada apa-apa pun kat gudang tu. Tapi Akil pelik ya. Ada juga manusia yang langsung tak takut dan tak percaya pada hantu ni. Kalau Akil sendiri pun kalau orang cerita pasal hantu ke, cerita benda seram, nak pula kalau ada cerita pasal rumah husang ke, rumah dah lama tinggal ke, tak banyak pun mesti ada rasa sikit tau. Siapa yang tak takut dengan hantu? Suri, semalaman Akil ada jumpa pasangan suami isteri tau dekat gudang tu. Nama dia... Zafar dengan Melo. Zafar? Melo? Suri kenal dia orang tak? Suri tak kenal. Boleh tak kalau Akil bawa Suri jumpa Zafar dan Melo tu? Boleh. Besok kita pergi ya. Kenapa esok? Kenapa tak hari ni? Sebab semalam Akil dah pergi. Ada orang cakap mengganggu dia orang pula. Tapi kan kita datang untuk melawat. Takkanlah tu pun dia orang cakap kita ni mengganggu. Lah, Melo kenapa datang sini? Ha? Yelah, Melo nak temankan abang lah. Melo, seronok kan? Kita ada kandang sendiri. Tengok tu, dah banyak dah lembu kita. Seronok main cakap. Patutlah berbual busuk macam lembu. Sampai hati saya gelakkan abang. Yelah, busuk sangat kan badan abang ni. Abang janganlah macam ni. Melo main je. Melo minta maaf. Abang. Tak adalah. Sayang tu gelakkan abang. Teruk ke bawa abang ni? Abang. Sayang, abang gurau je lah. Takkan abang nak marah saya pula kan? Ya, abang ni suka buat Melo takut. Jahat tak? Melo takut? Melo takut apa? Melo. Melo tak kisahkan apa pun pekerjaan abang. Melo tak kisah, abang. Janji abang takkan tinggalkan Melo. Berapa kali abang dah cakap. Dalam hati abang ni cuma ada Melo je tau. Abang janji abang takkan tinggalkan Melo. Janji? Abang janji. Ya. Abang mesti penat kan? Mula ambil air ya? Boleh? Hati-hati sayang. Tu, tengok lembu tu. Ha, dia duduk. Suri, asal Suri tak bagi tahu Akil awal-awal yang suami Melo tu dah lama meninggal? Akil, Melo ni dia susah untuk terima kenyataan yang suami dia dah meninggal. Bukan Suri tak nak bagi tahu Akil. Tapi Suri rasa lebih elok kalau Suri sendiri yang bagi tahu kat Melo. Takut kalau Suri bagi tahu kat Akil nanti Melo salah faham pula. Lagipun, Akil kan bukan orang kampung ni. Abang, Melo takkan tinggalkan abang. Tanah kita dah kena ambil jadi gudang ni, bang. Rumah kita dah kena timbus. Melo tahu abang sayang sangat dekat tanah kita. Sebab tu Melo takkan beranjak dari sini, abang. Sebab inilah tapak rumah kita. Melo sayang sangat dekat abang.
Abang. Abang dah janjikan yang abang takkan tinggalkan Melu. Melu pun takkan tinggalkan abang. Abanglah segala-galanya buat Melu. Tempat ni tempat yang istimewa untuk kita berteduh. Kita duduk sama-sama ya. Abang jaga Melu, Melu jaga abang. Sini. Kau boleh? Boleh. Jadi siapa? Puan. Puan nangis ke? Awak ni mesti melul kan? Saya Suri. Korang nak apa? Pergilah daripada sini. Jangan kacau kita orang. Kacau? Tak. Kami datang sini bukan nak kacau awak, Melu. Tapi kami nak awak sedar. Sedarkan saya? Salah ke saya mencintai suami saya? Salah ke? Tak salah. Tak salah kan? Kil. Tolonglah. Jangan rampas suami saya. Kami dah janji nak hidup semati bersama-sama. Suri, dia orang suami kena kau. awak dah mati. Ha? Awak kena sedar tu, Melu. Mati? Bila pula mati? Sebab apa? Suami dia mati tertimbun dengan tanah. Bukan? Masa tu saya dengan suami tengah bersihkan dan melembukan. Saya tengok dia sayu sangat. Masa saya pergi nak ambilkan dia air, tiba-tiba saya dengar benda jatuh. Macam mana boleh jatuh? Dia terpijak tahi lembu. Akil. Tak baik gelakkan orang. Patutlah. Masa kali pertama Akil pergi tempat tu, ada bawa kemenyan tau. Kuat pula tu. Woi. Yang anu pimai ni siapa? Ha? Sakit pula aku tak? Hang boleh duduk ah. Aku tengah fikir ni macam mana aku nak cerita kat korang. Kalau nak cerita, tak payah fikir. Cerita je. Macam ni. Semalam aku pergi gudang tu. Bila aku pergi tadi, dandan suami dia dah mati. Masalahnya sekarang ni, bila aku cakap nak panggil Tok Mulu datang uruskan jenazah suami dia, dia kata tak payah. Sebab saudara mara dia dah datang uruskan dah. Eloklah tu, saudara mara dia dah uruskan. Tak payahlah nak kecoh-kecoh. Eloklah, apa masalahnya aku tak dapat siapa bukan sana. Tak ada orang. Tapi, hang tahu lelaki dia mati sebab apa? Terpijak tak lembu. Masa aku mula-mula dengar, aku pun gelak sama dengan korang juga. Lepas tu aku tu rasa berdosa. Kil, ni aku nak tanya ni. Macam mana laki dia boleh terpijak tek lembu tu?
Lembu tu nak main-main dengan dia kot. Weh, kalau macam tu, aku rasa hang kena pergi soal siasat lembu tu. Ya apalah kau ni? Aku gurau je lah. Mana aku nak tahu dia terbicat tak lembu? Aduh. Masalahnya sekarang ni, masa dekat sana tu, aku dengan Suri ada terbau macam bau apa? Ingat tak yang hang cerita kat tangga tu? Malam tu kisah pasal kisah tu. Apa benda? Bau kemenyan. Betul. Kemenyan. Kil, kau pasti kau tak salah bau. Pasti sebab Suri pun bau juga. Dia pun bau juga. Ha. Weh. Bau macam ni lah. Ini kan bau kemenyan ni, kan? Jangan-jangan bau tai lembu tadi tak? Kau tak bijak? Saya baik tak mati. Weh, hang ni main banyak. Lepas tu hang nak kami tolong hang buat apa, Akil? Oi. Kita siasat. Sekarang! Sekarang. Sekarang ke? Sekarang lah. Jom! Aduh! Daun je lah. Tolong saya. Jangan takut. Bukan. Tolong saya. Bukan juga. Tolong. Sini. Kalau sini, ni jalan pergi gudang tu. Melu! Melu! Telur! Kil. Ya. Siapa tu, Kil? Laki dia. Laki dia kan dah mati. Terbicat tak lembu. Siap. Aku rasa kan, dia tu sama macam nak cerita kau lah, Sabri. Ish, takkan kot. Aku pun dengar orang cerita ya. Kalau dia pemurung, aku pemurung. Kau ada bau tak? Bau apa ni? Ni bau kemenyan. Lepas! Jom. Apa? Apa tak nak? Apa yang tak nak? Lepaslah, Cik! Macam Kil, kita nak kena buat apa lah ni, Kil? Tengah siasat ni. Siasat apa macam ni? Kita kenalah ada rancangan, Gil. Ya, aku fikirlah. Kepala otak aku dah boku tu tak? Kau tolong fikirkanlah. Lepas! Aku ada idea. Ikut aku.
Hebat betul dia, Hang. Hebat bukan? Ini dah aku fikirkan tadi. Tu je. Macam ni. Sabri, Asmat, bila dia lalu je kat sini sekejap lagi, korang berdua pegang tangan dan kaki dia. Okey. Johan. Bila diorang dah pegang, kau bawa Melu tu lari. Bawa lagi keluar daripada gudang ni. Pegang dah. Bawa lagi pun dah bawa lagi dah. Kau buat apa? Aku akan pastikan rancangan aku ni berjaya. Cerdiklah dia. Tak buat apa-apa pun, rancangan boleh berjaya tau. Siapa cakap aku tak buat apa-apa? Macam mana dia orang ni nak pegang kalau aku tak sak dia? Kau dengar? Apa yang Kin. Pergilah tunggu ni cepat. Pergilah pegang. Pegang. Weh, aku pening, aku keliru ah. Nak tumbuk dulu ke nak pegang dulu? Pegang dulu. Macam mana nak tumbuk kalau tak pegang? Naik. Aku tarik. Naik. Aku tumbuk ni. Kin, tumbuklah Kin. Pegang. Tumbuklah Kin. Tumbuk Kin. Sikit dia. Aku cakap pegang. Aku nak tumbuk. Nanti. Bang, nanti. Apa dia? Duduk diam. Apa dia? Sini tangan tu, duduk diam. Duduk sini. Abang pergi pegang. Aku nak tumbuk. Pegang. Cepat lagi. Aduh, Pin. Dia lari. Empat orang badut ni ada lagi dah tombang tak puas hati lagi. Kau ingat kali balak aku waktu tumbang? Tak adalah, meh. Kau nak sangat kan? Aku tunggu. Aku tak ada nak main-main dah kali ni. Tak ada nak main-main dah. Tak ada nak action. Nak try masuk Kau tengok kita pula. Geng, diam. Oh, ada juga. Okey, aku tunggu tak apa. Buka. You can't see me. Do you smell what the rock is cooking? You know what? I don't know, man. Please, don't try this. Understand? What? Who's your mama? Who's your mama? Janganlah kau. Ho 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 ho. Ha! Ho
Everybody was kung fu fighting. Ha! Everybody was kung fu fighting. Ha! Everybody was kung fu fighting. Ha! Tak apa, aku dah penat dah tadi. Tarik perempuan tu tak okey. Baru tahu siapa kita. Apa? Akulah Asmat. Ni hantu. Aduh, bukan malam Sabtu pun. Belum dah. Hei! Belum mana? Hah? Belum mana? Belum. Tadi kat situ. Mana aku tahu? Abang. Walau apa yang jadi kat Melu pun tak ada. Abang. Melu? Dah. Jom, ikut kita orang keluar dari sini. Saya tak nak. Saya merayu. Jangan rampas suami saya. Melu dengar sini baik-baik ya. Dengar sini baik-baik. Suami Melu dah tak ada. Dah mati. Tolonglah. Cuma dia je yang saya ada. Jangan ambil dia. Tolonglah. Abang. Okeylah. Ni, Melu nak tanya sikit. Yang tadi tu, lelaki tadi siapa? Kenapa dia perangai macam tu? Nama dia Amirul. Dia dah beli dah tanah ni. Sebab itulah dia nak halau kami keluar daripada sini. Jadi betul lah apa yang aku cerita tu. Gil. Asap Gil. Api. Lain. Belum, jom. Solo. Aku tolong lah ni. Cepet. Aduh. Cepet lain. Tolong saya. Tolong.
Tak salah untuk kita sayangkan seseorang, tetapi biarlah bersenahana dan berpada-pada. Dah ku kata dah ku kirim berita tu kan bagus tu rindumu keroncong perut yang kosong isi sebelum bertembung berhubung sebelum melopong ikut ronggeng cukcak bernada lenggang lenggok sedozin wahidah senada irama seluruh lautan segenap pelusuh menusuk hingga ke hatinya pasti serasi senandung lenggoknya keroncong sampai ke lampu ya angin malam di hari yang dingin hasrat di hati yang ingin terbang tinggi tak berpipa yang malam tanpamu senandung angin berlagu begitulah jua aku yang lemas kelam tanpamu dan nafasmu bagai azimat tu nakhoda ketika badai gelora rempuh ributkan ku kayu bekal namamu berlabuh